Al-Fatihah. Pelakon veteran, Papa Rawi dijemput Ilahi. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Takziah diucapkan buat keluarga pelakon veteran yang juga penerbit, Muhammad Rawi Muhammad Said, 83, atau lebih mesra dengan panggilan Papa Rawi, 83. Atas pemergiannya yang meninggal dunia di rumahnya di ibu negara, hari ini. Berita sedih ini dimaklumkan oleh Presiden Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia, PKAVM, Sandakiah Aziz. Kata Sandakiah, Allahyarham yang mempunyai penyakit asma, jantung dan hernia itu dikatakan diserang semput. Sebelum memanggil isterinya kira-kira jam 3 pagi tadi, isterinya, Zarela Abdul Kadir mendapati ubat bancuh nebulisa suaminya sudah habis lalu menyapu ubat sapuan Vicks di dada dan belakangnya. Selepas itu Zarela atau Mummy ke dapur untuk membasuh tangan dan apabila ke depan mendapati suaminya sudah nazak, lalu menghubungi jirannya namun tak berjawab. Panggilan kali kedua dijawab oleh mereka yang hadir untuk membantu. Anak mereka dikatakan baru sahaja pulang ke Johor Bahru petang semalam lalu berpatah balik ke Kuala Lumpur sebaik terima berita ini. Kongsinya, sebelum terbabit dalam bidang seni, Papa Rawi pernah berkhidmat sebagai pengurus Bank Bumiputera, kini CIMB, di Sabah. Maklum Sandakiah lagi, jenazah dibawa ke Masjid Bukit Antarabangsa dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Ukai Perdana sebelum solat Jumaat.